Kita berada dekat KLIA 2, sangat besar. Jadi ada beberapa pesanan yang penting saya nak beritahu. Saya nak kongsikan kepada anda semua. Ya, begitu jauh gate kita. Jadi kita kena pergi ke airport lebih awal dan check in bagasi kalau ada lebih awal. Itu sangat penting, guys. Lepas ni kita tengok apa dia pesanan saya kepada anda semua. AirAsia dia memang terkenal dengan kes dia suka boarding awal dan berlepas awal daripada yang tertera pada tiket kita. Katalah macam saya naik flight pukul 12.30 sepatutnya berlepas, tetapi 12.20 ataupun 12 suku tu mereka dah mula panggil orang nak masuk ke dalam flight, nak boarding dan bersedia nak berlepas. Jadi kena hati-hati supaya tidak tertinggal pesawat. Jadi ini beberapa tips yang saya nak kongsi kepada anda supaya tidak terlepas flight AirAsia terutamanya. Okey. Yang penting kamu kena datang awal, sekurang-kurangnya 2 jam sebelum. Okey. Tapi kalau ada bagasi, saya sarankan 3 jam sebelum tu datang ke airport. Kemudian web check-in siap-siap. Okey, buat web check-in siap-siap dan print boarding pass ataupun download boarding pass. Yang seterusnya korang jangan lepak jauh daripada gate. Duduk kat sekitar gate tu saja. Awal-awal masuk, okey, duduk kat gate tu. Sebab dekat gate tu adalah mereka akan memanggil penumpang untuk masuk ke dalam pesawat. Macam kes saya tadi, saya pergi kat gate, gate dah tak ada orang. Orang dah masuk, dah mula dah beratur dan dah masuk ke dalam flight dah pun. Dah hampir tak ada orang dekat gate tu. Okey, elakkan bagasi bermasalah. Pastikan bagasi korang tu cukup-cukup kalau nak bawa ke dalam atas flight tu. Nak masuk ke dalam kabin tu adalah 7 kg. Nanti kan sangkut pula. Nanti kan dia kata, beg ni besar ni, kena masuk dalam check-in bagasi. Kan dah susah macam tu. Okey, pastikan kalau ada bagasi tu, check-in bagasi. Dan kalau korang naik dekat KLIA 1, KLIA 2, pastikan korang pergi lebih awal, sebab daripada tempat kaunter nak masuk, nak check IC dan juga tiket flight tu, nak pergi ke gate tu sangatlah jauh, boleh ambil masa kadang-kadang 15 minit ke 20 minit. So untuk elakkan kes tertinggal flight, korang datang awal dan pergi dekat gate macam saya cakap tadi, siap-siap. Okey, jangan cuba-cuba nak tengok-tengok, nak relax-relax, tak boleh. Kalau nak relax-relax dekat gate tak. So kita kena anggap AirAsia ni dia suka berlepas awal dan tutup gate awal. Contoh kalau flight korang pukul 12.30. Okey, pukul 12 ataupun 11.45 tu korang dah betul-betul dah ada dekat gate. Walaupun korang dah biasa naik kapal terbang. Inilah yang sering berlaku dekat rakan-rakan dan juga kenalan-kenalan saya. Alright. Final call. Kena datang awal. Kalau tidak nanti kena tinggal, nanti ditinggalkan kita di bahaya, guys. So saya nak pesan kepada anda yang naik flight AirAsia, tolong datang awal. Sebab sekarang ni flight AirAsia dia selalu bergerak awal. Dia jarang nak tunggu orang dah. Okey, jangan lupa tekan butang like, share dan subscribe channel ni untuk apa-apa saja info yang terbaru. Subscribe, jangan tak subscribe. Bye-bye. Jumpa lagi pada video akan datang. Tekan saja butang subscribe untuk info yang terbaru.